Bella, adik Bella pergi mana tak tahu. Lepas tu ada anak-anak Bella lah. Anak tak ikut. Bella pergi Ahmad Central. Lepas tu anak masa tu dia buat kerja ke apa tak. Lepas tu anak tu tak apalah, saya suruh Abang main ambil. Lepas tu Abang tu lah, Palaat Wara tu lah main ambil Bella dekat Aman. Bella pun naik lah dalam kereta, duduk belakang apa semua. Abang dia buka lagu. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku. Bella lah meroyan duduk hang tutup Abang lagu tu. Tak lagi putih tak lagi. Baipak tak baipak putih saudara Mara Bella kata. Weh hang ni syok buat lagu Unggu ni dia kata. Bella kata tutup lagu Unggu tu, aku tak mau dengar, ada sejarah hitam. Awak habak lah kat aku awak. Lagilah Abang tu buka lagi kuat. Rare orang tu pun. Bella tak boleh lagu tu dulu Mak Nuat pasang kat ex dia. Faham tak? Hampa pun ada lagu-lagu hampa tak suka. Hampa ada pembohong sangat suka semua lagu. Hampa dengan pembohong. Tambah-tambah melibatkan kita punya ex-ex ni kan. Faham tak? Lirik dia tu. Tu dia tu. Tak boleh belah. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah. Di setiap langkah kau rasa. Di setiap langkah tu. Kira setiap langkah tu temani dia. Sudah Bella. Sudah Bella. Aku macam nak tumbuk handphone ni Bella. Jangan Nabila. Hampa kan ada juga jenis daji lepas ni duk kena aku. Bella ni lagu favorite Bella kan. Harai lah lepas ni. Akulah. Kan. Dok yang kantui tu, kantui. Masa dulu Bella bercinta dengan Mak Nuat. Dok aku nak jual Ina tau. Dia cerita pula dah. Dok, lo Ina RM13 je. Sembang juga empat RM13 tu, jangan duk tengok saja. Sakit RM30 ni. Dengar dah kot cerita meluat lah rasa.